Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam serta jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung perbincangan kita berpandukan kitab La Tahzan, jangan bersedih, dan tajuk kali ini ialah tajuk yang ke-26. Jangan masukkan setiap peristiwa ke dalam hati. Ada sekelompok umat manusia merasakan kegundahan dalam diri mereka, seolah-olah diri mereka terlibat dalam perang dunia, padahal mereka sedang berada di atas tempat tidur. Tatkala peperangan itu selesai, yang mereka perolehi hanyalah luka di dalam perut mereka, tekanan darah tinggi dan diabetes. Mereka selalu merasa terlibat dengan semua peristiwa hidup yang terus berlangsung. Mereka marah hanya kerana naiknya harga barang, gusar kerana hujan tidak segera turun, dan kelam kabut tidak keruan kerana turunnya nilai mata wang. Mereka selalu berada dalam kegelisahan dan kesedihan yang tidak berkesudahan. Surah Al-Munafiqun ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Terjemahannya, mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Nasihat saya untuk anda, janganlah meletakkan bola dunia di atas kepala anda. Biarkanlah semua peristiwa itu terjadi dan jangan disimpan di dalam benak anda. Orang yang memiliki hati seperti bunga karang akan menyerap semua isu dan berita bohong yang berkembang. Padahal semuanya itu hanya akan membuat perasaan menjadi semakin tidak tenteram dan cepat termakan serta larut dengan kebohongan. Sikap ini akan mempengaruhi rutin dan aktiviti harian anda dalam mencari nafkah, yang pada akhirnya akan mengganggu kegiatan anda yang lainnya. Hati seperti ini layaknya seekor gajah yang akan membahayakan pemiliknya dan menghancurkan lingkungan sekitar. Kita cuba bincang sedikit. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan ni, tak semua perkara yang perlu kita fikirkan ataupun kita beri perhatian yang serius lah. Ada banyaklah sudut kita boleh lihat perkara ini. Saya cuba sekadarnya. Pertama, kita ni ada kehidupan yang kita panggil, kalau dalam bahasa Inggeris, past, PAST, yang dah berlalu. Kemudian ada kehidupan yang dipanggil future, akan datang. Dua-dua ni kadang-kadang ada orang fikir lebih sangat. Benda yang dah berlalu tu dia fikir banyak masa, dia fikir benda yang dah berlalu tu. Contohnya, dia fikir masa dia sekolah rendah, sekolah menengah, masa dia belajar mungkin dekat maktab, dekat universiti. Dia rasa dia patut cemerlang masa tu. Nampak macam bagus, tapi sebenarnya buang masa. Dah lepas dah tu. Sekolah rendah kita dah lepas dah. Sekolah menengah kita dah lepas dah. Kalau cikgu ni zaman maktab dah lepas dah. Kita duk fikir pasal apa kita tak dapat matematik A, pasal masa tak dapat bahasa Inggeris A. Dah, tak payah fikir dah tu. Kemudian ada orang dia fikir future tu akan datang. Esok tahan lagi, tapi tahun depan tahun depan
macam mana tahun depan kat taman ni, tak payah fikir ya. Tak payah fikir. Tahun depan 5 tahun akan datang. Tapi kita tertanya pula, kan negara ada wawasan 20-30, itu di satu sudut yang lain. Tapi itu dalam merancang kita ada fikirlah apa kita nak capai tahun depan. Tapi jangan sampai perkara yang tak pasti itu menakutkan kita. Dia dua-dua tu, perkara yang dah lepas, kalau kita fikir terlampau sangat, dia akan menimbulkan penyesalan. Bersyukur. Perkara yang lepas tu, ada benda patut kita menyesal. Misalnya kita dah terbuat dosa dan maksiat, itu patut kita menyesal. Tapi kalau periksa matematik tak dapat A masa UPSR, tak dapat A masa SRP, tak dapat A masa tak payah menyesal. Tak payah menyesal. Kalau nak juga sangat A, pergi ambil lagi sekali periksa, kan? Ambil sekali lagi SPM matematik A. Umur dah 65. Orang pun terkejut kan, tapi tak ada halangan sebab dia sedia terbuka kan. Jadi perkara yang dah berlalu ni, kalau ada benda yang kita tak perlu fikirkan, tapi kalau kita fikir, dia akan menimbulkan penyesalan. Perkara yang akan datang boleh kita fikir, tapi kalau melampau sangat, dia akan menimbulkan kerisauan yang tak patut. Aku ni besok anak-anak aku semua dah kahwin, macam mana aku nak urus kehidupan. Tak payah fikir kan. Tak payah fikir. Dia kata fikir yang semasa je, present. Itu lebih tenang. Present, Present, yang semasa je. Sekarang yang semasa kita adakan Dewan Solat Surah Al-Izhar. Kita fikir ni, tak payah fikir lagi buat sarapan kita kan. Sebab kalau kita kita fikir buat sarapan, kan kejap lagi nak sarapan kat mana, lalas saya yang bagi kuliah ni pun tak fokus, tuan-tuan yang mendengar kuliah pun tak fokus. Duk fikir nak sarapan kat londang, kat kedai Masjita ke, atau kat kedai atas ni. Yang depan tu kat Masjita kan. Itu satu sudut. Bersyukur. Don't think too much about your past and your future. Just think about your present. Betul Kita kalau fikir yang lepas ni, banyak benda yang akan menimbulkan kekecewaan. Tapi kalau patut menyesal lah. Misalnya kalau kita fikir yang lepas, dulu masa mak kita ada, kita tak jaga mak kita. Betul? Mak kita telefon kita pun kita malas nak angkat. Mak kita cakap panjang, kita rasa nak potong-potong cakap kan. Alamak mak ni, dalam hati cakap. Itu kalau kita menyesal, bagus. Hisap, bertaubat, sedekah Fatihah banyak-banyak ke mak kan. Kalau kubur dekat ni, pergi ziarah. Betul? Tapi macam saya kata tadi, bab peksa UPSR tak cemerlang tu, tak payah fikir lah. Tak payah fikir lah kan. SPS tak payah fikir kan. Kalau kita fikir yang lepas, ya Allah, aku dulu masa muda dulu aku semayang tak pernah cukup kan. Allah, Zuhur aku semayang, asar tak semayang kan. Maghrib tak semayang, balik lewat, sibuk kerja. Isyak semayang, subuh pula tak semayang. Yang tu kalau menyesal, bagus. Memang kena menyesal pun. Memang kena rasa menyesal dan timbulkan rasa menyesal yang mendalam. Taubat, ya Allah, aku tak mau buat dah kan. Macam tu, aku nak baiki diri aku, tak mau tinggal dah semayang. Itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau timbul teringat, dulu kalau aku terima jadi pegawai kadet, aku mungkin pangkat besar tu. Macam saya lah, 2 kali dapat jadi pegawai kadet ni, 2 kali tak pergi. Kalau tiba-tiba saya bilang, kalau aku terima pegawai kadet dulu, tentu aku pangkat terakhir general apa. Dah tak payah fikir dah. Siap mana kau tahu, tentu masa latihan pegawai kadet tu kena tendang lah. Tak fit. Dah Allah takdirkan jadi cikgu, alhamdulillah kan. Alhamdulillah, tak payah fikirlah. Tapi kalau fikir benda yang bersangkut paut dengan tadi
hablum minan nas yang kita mesti jaga. Hablum minallah yang mesti kita jaga. Itu kena. Kalau terfikir, ya Allah, dulu aku ada puasa. Puasa tak pernah cukup tiap tahun. Dulu kan zaman dulu kalau kacau dodol 3 hari cuti pun saya kacau dodol 3 hari, kacau dodol tu 3 hari tak puasa. Subhanallah, saya tak kata orang lah. Saya lah tu, bila kacau dodol tu tak puasa. Pasal apa? Nak makan dodol cair. Dodol cair. Sebab kalau panas sedap. Allah, bila kita fikir, ya Allah, tak ganti lagi. Kan? Masya Allah, masa tu tahun 80, tak ganti lagi, ganti cepat. Ganti cepat. Sebab puasa tu tetap kena ganti. Dan dia punya bayar denda tu berganda. Bayangkan tuan, tahun 80 punya Ramadan tak puasa 1 hari, tak ganti-ganti lagi. Jadi datang Ramadan 81 tak ganti, dah kena bayar 1 cupak. Tahun 82 tak ganti juga, dah jadi 2 cupak. Tahun 83 tak ganti, dah jadi 3 cupak. Banyak cupak tu. Jadi stop dulu kiraan tu, ganti puasa. Lepas tu yang tadi yang dah terimpul sampai berapa gantang tu, buat slow-slow. Tapi kena stop tu. Saya pernah jumpa satu kes, bila dia terkenang zaman dulu, dia banyak tak puasa tu, kira-kira banyaknya. Jadi kaedah dia, ganti dulu puasa tu supaya nak stop kiraan tu. Lepas tu yang tu buat dulu. Apa? Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tahu. Tapi azam lah nak selesaikan tu. Sikit bayar beras kan. Jadi tuan-tuan, yang tu kalau terfikir tak apa. Masa depan yang kita nak fikir apa, Pak Syukur? Tu cerita dekat alam barzah tu. Itu kena fikir. Kan, kena fikir. Kalau masa depan yang terkait dengan cerita kat dunia ni, ala kadar dia. Jangan fikir besok tahun 2030 ni aku capai tak target nak jadi jutawan. Itu agak-agak lah Pak Mat nak fikir lagi nak jadi jutawan. Tak payah Pak Mat. Kalau saya fikir target jutawan tu tak kena lah, tak kena. Kalau kita umur 20 kan, kita ada kat universiti, lepas tu kita target 23 kita keluar kat universiti, kita nak bisnes, mungkin boleh agaknya. Orang putih panggil apa? Relevan lagi lah nak fikir nak jadi tawan. Tapi kalau macam bersyukur saya, Bang Said, Bang Mahat ni nak fikir jadi jutawan, lepas tu nak buat bisnes, nak lawan speed mat, macam tak relevan dah. Tak relevan dah. Yang relevan Bang Mahat untuk kita fikir sekarang, yang future tu kita nak meninggal ni kan. Kita dah nak meninggal ni, kita nak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak tenang dalam alam barzah, kita nak selamat dekat padang mahsyar, kita nak selamat masa titian sirat, kita nak selamat masuk syurga. Nak duduk syurga tingkat yang teratas, syurga Firdaus. Itu tak apa. Rasulullah kata tu bijaksana. Orang yang bijak ialah orang yang selalu mengingat mati dan membuat persiapan untuk kematian. Itu kena fikir Pak Syukur. Itu yang kita gaji datang. Dulu kita tak apa gajian kan. Saya cakap lah dulu, malah lah. Tapi sekarang gajian tak gajian kena. Mamat pakai berapa kaki dah Mamat? Datang ke sini 6 kaki lah. 6 kaki kan. Banyak kepala kan. Tak apa, datang kan. Jadi yang patut kita risaukan dalam hati kita kalau bab masa depan ialah cerita alam akhirat, tuan-tuan. Alam akhirat. Alam dunia ni jangan takut. Dia akan berakhir. Kalau umur macam dah 60 lebih ni, semua dah kita dapat, betul? Bersyukur saya rasa tak dapat pergi haji lagi. Betul? Belum pergi haji kan? Umrah dah pergi. InsyaAllah kita doa-doa pergi umrah. Paling tidak pun pergi umrah kan? Haji ni ada kuota. Tapi sekarang okey dah. Siapa banyak duit, cukupkan simpanan. Nanti dia
mungkin dapat panggilan juga. Dia tak ikut siapa daftar dulu. Kalau daftar dulu, dia tabung haji tapi duit tak cukup, dia tak panggil dah. Sekarang dia tengok siapa dah daftar, kemudian duit dah cukup, dipanggil. Dulu saya selamat lagi, dah daftar, duit tak cukup, sampai masa dia panggil juga. Itu kita cukupkan duit, tapi sekarang dia dah tukar kaedah. Kita dah dapat macam-macam lah. Dah dapat dah macam-macam. Kalau saya rasa saya dah dapat dah macam-macam lah. Tu berisau sebab bila kita dah dapat semua, tunggu mati ya sebenarnya. Dia kaedah je. Katalah kita patut dalam senarai yang Allah tetapkan kita tu ada 100 perkara. Dah dapat 99 dah. Satu lagi tak dapat. Dapat yang ke-100 tu, meninggal kau. Kan? Oksigen semua dah dapat, tinggal sikit je. Nak meninggal lah tu. Ya? Air semua. Ya. Yang macam kita ni pada waktu satu dia, adakah dia boleh saksikan berdiri? Mimpi. Boleh saksikan mimpi dia. Kalau mimpi ni permainan orang. Okey. Jadi mimpi ni boleh mempengaruhi apa yang kita nak. Okey. Okey. Okey, bab mimpi ni saya ingat ustaz saya cakap, masa tu saya mengajar dekat Mahat Al-Ihya Al-Karim. Ustaz Bunyamin. Dia ni asal orang Cirebon, Indonesia. Tapi dia mengajar itu. Jadi dia kata bab mimpi ni, kita orang awam ni, kalau mimpi yang buruk-buruk, jangan cerita dengan orang. Kan? Jangan cerita dengan orang. Kalau terjaga masa tengah mimpi tu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah buat syarat ke kiri kan. Jangan ludah betul, sebelah tu ada orang rumah kan, bertepik muka dia. Kan? Kalau mimpi yang baik-baik, doalah. Mudah-mudahan terjadi dalam realiti. Tapi jangan, kita orang awam ni jangan terikat dengan mimpi kita tu, dengan mimpi. Dan kemudian jangan cenderung sangat nak tanya orang, aku mimpi ni macam mana macam mana. Sebab saya ingat lagi Ustaz cakap, Ustaz Biamin cakap, ada peristiwa, dia kata dua orang mimpi yang sama. Kemudian si A dia jumpa, katalah seorang bernama Ali, dia tafsirkan negatif. Si B dia mimpi yang sama, dia jumpa seorang bernama Abu, dia tafsirkan positif. Yang negatif jadi yang negatif, yang positif jadi yang positif, kan? Jadi wallahu a'lam mengapa begitu. Tapi mimpi macam tadilah, kalau yang tak baik itu kita terjaga, auzubillahi minasyaitonir, kan? Kalau yang baik itu kita doa aja, tak payah kita nak tanya. Sebab yang tukang tafsir pun kita tak tahu siapa dia, kan? Dia berdasarkan ilmu macam mana, betul? Okey. Jadi mimpi ni ada kebenaran dia, tapi peratus kebenaran dia tu bagi kita orang awam ni terlalu sikit. Dia lain mimpi para nabi dan aulia, kan? Boleh masyarakat? Okey. Jadi senang kita orang awam ni, kita berpijak di bumi yang nyata. Kalau pasal mimpi ni kan pening kita. Contohnya, ada orang mimpi, dalam mimpi ada orang ajar dia wirid tertentu, kan? Kalau tanya saya, lebih baik pergi jumpa yang masih hidup tu, minta ijazah wirid daripada yang dalam mimpi tu, kan? Entah siapa dalam mimpi tu, tak tahu, kan? Kadang-kadang kita mimpi pelik-pelik. Ada orang tua datang pakai jubah putih, kita kata ni macam rupa Bang Mahat ni, kan? Jadi dalam mimpi tu, kalau tanya saya, dah cukup rasakan mimpi, kita nak wirid tu kita pergi ambil. Ramai lagi ulama-ulama, tuan-tuan guru yang boleh ijazahan. Okey, macam tu, baik. Kita sambung sikit lagi, Mereka yang telah menjiwai maksud kebenaran akan sentiasa menambah pelajaran hidup dan nasihat bagi hati untuk memperkuatkan keimanan. Sebaliknya, orang yang tidak menjiwai maksud kebenaran hanya akan menambah goncangan ketakutan bagi diri mereka sendiri
Sebesar manapun keberanian seseorang dalam menghadapi dugaan, semua itu tidak akan bermanfaat tanpa diiringi dengan keimanan yang kukuh. Seorang pemberani yang sejati adalah orang yang memiliki daya tahan yang tinggi, tabah, mempunyai keyakinan yang kuat, tenang dan berlapang dada dalam menghadapi dugaan. Sedangkan seorang yang pengecut justru akan menyembelih dirinya sendiri berulang kali setiap hari dengan pedang ketidakpastian, kebohongan, khayalan dan mimpi. Jika anda menginginkan sebuah kehidupan yang tenang dan tidak bergoncang oleh badai kehidupan, maka hadapilah semua permasalahan dengan keberanian dan ketabahan. Dengan keberanian dan ketabahan, tidak akan ada sesuatu yang membuat diri anda gentar menghadapi orang yang tidak mempunyai keyakinan sama sekali. Jangan terpancing dengan tipu daya yang mereka perbuat. Jadilah seperti besi yang kukuh menghadapi berbagai peristiwa, kuat menghadapi angin krisis dan tegar melawan badai. Sungguh kasihan mereka yang memiliki hati yang lemah. Betapa berat goncangan hidup yang menimpa mereka berkali-kali dalam setiap harinya. Surah Al-Baqarah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Sedangkan orang-orang yang memiliki hati yang kuat akan sentiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan sentiasa yakin dengan janjinya. Surah Al-Fath ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anzalas sakinata 'alaihim. Terjemahannya, lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Jadi sedikit lagi pencerahan. Jadi ada berulang kali disebut keberanian dan ketabahan. Kita pun selalu doa. Apa doa kita pagi-pagi itu? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 perkara tu. Salah satu tu kita minta doa jangan jadi orang yang penakut. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang yang dia kata ada keberanian dan ketabahan ni, ada banyaklah faktornya. Tapi percayalah cakap saya, insya-Allah kita akan jadi orang yang berani dan tabah selagi kita berpegang pada kebenaran dan melakukan perkara yang benar. Dia yang jadi kita takut ni Bang Mahat, bila kita ada buat benda salah, betul tak? Kita ada buat benda salah, kita akan takut. Tunjuk berani, tapi sebenarnya kita tahu aku memang contoh macam ni ya. Orang yang menerima rasuah, memberi rasuah, dia dah buat benda salah, betul tak? Jadi kadang dia tunjuk berani kat mahkamah tu, tapi sebenarnya dalam tu takut. Jadi formula yang paling ringkas sekali kalau nak jadi orang yang berani, orang yang tabah, jaga, jangan lari daripada kebenaran. Cakap yang benar, buat yang benar, pertahan yang benar, insya-Allah Allah bersama dengan kita. Tapi kalau kita penipu, bohong, sebenarnya tunjuk je macam kat luar tu macam berani, tapi dalam tu habis aku ni, kalau dia orang tahu habis aku. Betul Aziz? Fikir yang benar, cakap yang benar, buat yang benar, insya-Allah kita tak takut je. Sebab apa? Sebab apa kita jadi tak takut? Sebab apa kita jadi tabah kuat? Sebab Allah bersama dengan orang yang benar. Tu, baca surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Betul. Buat je yang betul. Jangan takut. InsyaAllah. Orang satu dunia nak attack kita pun kita steady. Sebab apa?
Apa kita takut? Kita buat benda yang benar. Kalau kat dunia ni memang orang zalimi kita sebab kita buat benar, mati. Mati sebab kita mempertahankan kebenaran, syurga kita. Yang kita takut, kita buat benda tak betul, kita duk pertahankan kebatilan tu, mati dah lah kat dunia kena seksa, dekat akhirat pun kena seksa. Jadi nak jadi orang yang kuat, orang yang tabah, formula dia yang paling senang, fikir kebenaran, cakap kebenaran, buat kebenaran, pertahankan kebenaran. Dah, satu dunia serang kita pun kita relax. Habis-habis pun kita mati sebab dia ada orang ramai belasah kita. Tak apa, mati masuk syurga. Yang kita takut sentiasa fikir benda tak betul, dia nak menipu orang sana sini. Cakap pun berbelit-belit. Hari ni cakap lain, esok cakap lain. Orang pun tak, semalam dia cakap lain, hari ni cakap lain. Sebab kita kalau bohong ni, lama kita terlupa apa yang kita bohong tu. Lalu orang tahu, bapak besar pembohong ni, semalam dia cakap lain. Lalu kita takut. Betul? Contohlah, kita dengan isteri kita, kalau tak ada benda yang kita semuanya kebenaran, tak ada masalah. Kata kita balik lewat daripada surau ni, kita bukan pergi mengurat bini orang ke apa, pergi apa tu, balik sendiri. Kata bang, lewat pukul 8 berbalik. Betul. Tak ada benda kita nak tipu. Tadi lepas kuliah sembang pula apa semua, dah cakap yang benar je. Kalau dia tak boleh terima pun tak apalah, awak tenang-tenang. Itulah kebenarannya. Memang saya tak pergi mana-mana. Tapi kalau kita memang ada menyimpang, kita muka orang nak cakap bohong ni boleh nampak malim. Dia tu kelip-kelip pandang gatal sebab dia fikir apa lagi aku nak bohong. So, nak jadi orang kuat, nak jadi orang tabah, pertahankan kebenaran. Itu saja. Tak ada masalah. Kan? Tu ramai para ulama pejuang Islam tu steady dekat Palestin. Pasal apa? Kebenaran. Ada seorang perempuan tu, anak dia semua syahid dah. Steady. Lala dia syahid juga. Kan? Kebenaran. Mengapa orang Israel tu takut? Kebatilan. Itu saja. Kita pun sama juga. Dalam hubungan kita dengan keluarga, asal kebenaran, jangan takut. Dalam hubungan kita dengan masyarakat, tu saya macam buat sementara ni jadi pengurusi masjid. Apa orang tak kata, tapi saya tak peduli pun. Sebab saya bukan ambil duit masjid pun. Apa yang saya buat kat masjid tu bukan untuk saya pun, untuk orang ramai. Kau cakap lah apa pun. Tak ada, saya peduli. Apa orang tak cakap belakang saya yang saya tak tahu, saya tahu. Sebab kadang dia cakap dekat si A tu dia tak tahu kawan saya. Si A tu anak saudara saya. Lepas tu sampai anak saudara saya, sepupu saya, dia kata, Tan, 31 Disember 2026 ni kau pun punya lantikan dah tamat, tak payahlah sambung. Macam-macam dia orang kata engkau. Saya kata, ya ke? Oh, patut rasa macam banyak je pahala. Tapi insyaAllah saya tak takut. Pasal apa? Saya bukan buat apa-apa pun. Tu saya pakai kereta baru terah lah. Ada juga orang kata, dia kata patutlah dia pakai kereta baru. Dia potong duit makan masjid, beli kereta baru. La ilaha illallah, apa kena mengena saya beli kereta. Itu kereta tu anak saya beli tu, bukan saya beli. Saya pakai je. Tahu kan? Dikaitkan sebab saya baru ni duit kutipan masjid tu tak apa macam dulu. Jadi kita cut sikit lah jamuan. Dah dia kata, patutlah potong jamuan punya bajet, beli kereta baru. Saya ketawa, saya kata. Baik saya teringat bapak saya pesan, Tan, kau jangan layan orang gila dengan orang bodoh. Jadi tu arwah bapak saya pesan dia. Sebab dia tahu saya terlibat dengan banyak aktiviti masyarakat. Dia kata, kau jangan layan orang gila dengan orang bodoh. Dah nokta kan. Tak menasabah. Tapi kita jangan takut selagi kita berdiri di atas kebenaran. Tapi yang jadi kita takut tu, pasal memang kita belasah di masjid. Kita sapu di masjid, orang bagi sumbangan, ini untuk masjid, itu masuk poket kita, itu kita takut kan. Tapi kalau tak ada, insyaAllah. Okay, Bapak, jadi kita tangguh dulu. Ya. Kebenaran bagi seseorang adil, tetapi kebenaran
bagi seorang ni. Ha. Tapi orang yang mendengar ini mengatakan adakah kau nanti yang betul? Kau nanti yang boleh bercakap? Okey. Kau nanti yang boleh memudahkan? Betul tak? Okey. Macam ni, Mas Syukur. Ada orang memang dia kata, kau ingat kau je betul. Okey, pertimbangan dia, kita ni yang dia kata kau ingat kau je betul tu, kita kena fikir. Kalau memang apa yang kita cakap tu betul, okeylah. Dia kata kita tak betul, kan? Macam saya pernah ditegur, dia kata saya baca Fatihah tak betul, kan? Masa tu saya jadi imam satu tak ada, imam dua tak ada. Jadi saya pun diminta naik jadi imam. Saya naiklah. Lepas maghrib tu ada seorang jumpa saya. Dia kata ramai orang mufarakah masa saya jadi imam. Saya kata termasuklah dia. Dan kononnya orang jumpa dia. Orang yang mufarakah tu semua jumpa dia, suruh jumpa saya. Suruh tegur saya pasal saya baca Fatihah tak betul. Saya kata awak dengar bacaan saya tak betul tu, saya tak boleh nak komen. Tapi sekarang saya nak baca depan awak, betul tak betul? Dia kata saya baca tak betul sebab saya sebut huruf qaf bukan huruf ghin. Saya sebut maqdu bukan mardu. Saya pun baca balik depan dia. Saya kata sekarang awak dengar huruf tu huruf ghin ke huruf qaf? Dia kata huruf ghin. Okey, selesai, satu masalah. Maknanya saya baca betul lah. Lepas tu dia kata saya angkat Sami'allahu liman hamidah tu tak bunyi huruf ain, bunyi huruf alif. Dia kata saya sebut Sami'allah bukan Sami'allah. Saya pun baca balik kat dia. Jadi awak dengar huruf ain ke huruf alif? Ain. Okey, betul kan saya baca? Jadi yang awak dengar kat mic tu tak betul, saya serahlah. Dan sekarang awak pergi jumpa balik orang yang jumpa awak, awak kata saya baca tak betul tu. Kan? Awak betul kan? Lepas tu saya kata awak jangan takutlah, lepas ni saya takkan jadi imam lagi. Sebab jawatan saya pengurusi, saya bukan pegawai syarak, tapi cuma dah tak ada orang, saya naiklah. Jadi sebab fitnah ni telah berlaku, saya takkan naik. Hari itu saya ingat lagi, 7 hari bulan 2 tahun 2026. Dan sampai hari ini ada sekali je selepas tu saya naik sebab dah tak ada orang. Kan? Jadi nak cerita bahawa kita tahu kita baca betul. Saya kata saya tahu ini huruf ghin, saya kena baca. Tapi saya usaha sekadar yang saya mampu. Kan? Sekadar yang saya mampu. Lebih daripada tu saya tak boleh. Dan awak dengar huruf qaf itu terpulang pada awak. Tapi saya tahu itu huruf ghin dan saya mesti sebut huruf ghin. Kan? Tapi kita ni bukan lidah orang Arab. Jadi kadang-kadang dia tak apa bunyi macam. Tapi saya tahu. Jadi nak cerita, kita tahu kita betul tadi, dia kata tak betul. Kita cuba terangkan, tapi kalau dia tak boleh terima dia, bye-bye. Dan orang tu ada tak kat masjid? Ada, sampai sekarang ada. Dan saya jumpa macam biasa je. Ketawa-ketawa, sembang mana. Tapi nak cerita bahawa begitulah. Yang penting kita cari ilmu, kita nak baca Quran, cari ilmu, usaha semampunya. Tapi lepas daripada tu, ramai orang kata betul tak betul, kita suluh dengan ilmu je, kan? Kalau dengan ilmu kata betul, sebab dari segi bacaan Quran, kita orang ajam ni wajib belajar, lepas tu usaha semampunya. Lebih daripada tu Allah tak berat dengan kita. Nak bunyi macam apa, baca apa imam apa, sudai, tak payah kan? Okey Pak Cikgu? Okey, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah.